Okey, jom kita mulakan. Kali ni, kita nak bongkar satu rahsia pasal hero kat dapur kita yang selalu orang tak perasan. Benda yang mungkin kita fikir untuk letak dalam teh je. Sebiji lemon. Percayalah, buah kuning yang masam ni sebenarnya ada kuasa yang, wow, jauh lebih hebat daripada yang kita sangka. Jadi, fikir sekejap. Selain perah dalam air atau letak atas ikan bakar, apa lagi yang kita boleh buat dengan sebiji lemon, kan? Jawapan dia mungkin akan buat anda terkejut sikit. Jawapannya, banyak sangat. Jauh lebih banyak daripada yang kita boleh bayangkan. Daripada kesihatan dalam badan kita, sampailah ke hal-hal pembersihan rumah, buah kecil ni sebenarnya macam gergasi serbaguna. Okey, jom kita tengok satu-satu apa kehebatannya. Okey, kita mulakan dengan bahagian pertama, benteng kesihatan semula jadi. Jom kita bedah siasat macam mana buah kecil ni boleh jadi macam perisai untuk badan kita. Lindungi kita dari benda-benda yang kita tak nampak. Cuba bayangkan, lemon ni macam bodyguard untuk badan kita. Satu, vitamin C dia yang tinggi tu bukan cerita dongeng tau. Ia betul-betul jadi perisai kita lawan sel sema dan batuk. Lepas tu, ia tolong badan kita serap zat besi yang penting untuk tenaga tu. Sebab kadang-kadang zat besi ni payah sikit badan nak proses. Dan akhir sekali, ia macam vacuum dalaman. Tolong bersihkan toksin-toksin dalam badan. Hebat kan? Dan bukan setakat melindungi je, lemon ni juga macam juru teknik untuk sistem badan kita. Asid sitrik dengan serat dia tu, itu yang tolong bagi sistem pencernaan kita lancar, tak adalah sembelit. Untuk jantung pula, ia bantu kawal tekanan darah dan kolesterol. Paling best, ia boleh tolong elakkan kita dari kena batu karang yang sakit tu. Dan kalau anda tengah jaga berat badan, lemon ni kawan baik anda. Sebab ia buat kita rasa kenyang lebih lama. Okey, dah selesai bab kesihatan dalaman. Jom kita beralih ke luar pula. Rupanya lemon ni rahsia kecantikan semula jadi yang power juga tau. Tengok ni, senang je. Ambil sehiris lemon, gosok kat kuku, terus nampak cantik berkilat. Ingat tak vitamin C yang kita cakap tadi? Untuk luaran pula, ia boleh tolong pudarkan parut dan galakkan penghasilan kolagen. Kolagen ni lah yang buat kulit kita rasa anjal dan nampak muda. Siapa yang ada masalah bibir kering atau merekah? Ini petua paling senang. Campur sikit je perahan lemon dengan madu, lepas tu sapu kat bibir. Terus jadi pelembap semula jadi yang sangat-sangat berkesan. Jangan lupa rambut kita pula. Kalau kulit kepala tu asyik gatal je, cuba bilas dengan air lemon. Memang lega terus. Bonusnya, rambut anda akan jadi berkilau secara semula jadi. Tak payah pakai bahan kimia. Okey, kita dah cover bab badan, luar dan dalam. Sekarang, jom kita bawa lemon ni keluar dari tugas dapur dan tengok macam mana ia boleh jadi hero untuk satu rumah. Ini satu life hack yang anda mesti cuba. Kalau microwave atau oven kat rumah tu dah ada bau yang kurang best, senang je. Letak beberapa hiris lemon dalam mangkuk berisi air, lepas tu panaskan. Uap lemon tu nanti akan hilangkan semua bau hapak dan tinggalkan bau yang wangi dan segar. Kuasa hilangkan bau, dia bukan setakat tu je. Lepas potong bawang atau ikan, tangan mesti berbau kan? Gosok je dengan lemon. Settle. Kaki rasa penat lepas kerja seharian? Cuba rendam dalam air suam, letak hirisan lemon dengan sikit garam bukit. Rasa macam kat spa. Yang ni pula, penghalau nyamuk semula jadi yang paling simple tapi power. Potong je lemon tu separuh, cucukkan beberapa bunga cengkeh dekat atas isi dia, lepas tu letak je kat mana-mana sudut bilik. Nyamuk memang tak suka bau gabungan ni. Sangat mudah, selamat dan berkesan. Okey, yang terakhir untuk kegunaan rumah. Lepas guna lemon, jangan buang kulit dia tau. Kalau ada kuali atau periuk yang ada kerak hitam degil tu, masukkan je kulit lemon dalam tu, tambah sikit air dan rebus. Asid semula jadi dari kulit lemon tu akan tolong longgarkan kerak tu. Lepas tu jadi senang sangat nak cuci. Okey, sebelum kita tutup cerita pasal keajaiban lemon ni, ada satu peringatan penting yang semua orang kena tahu. Macam semua benda lain dalam hidup, kuncinya adalah jangan berlebihan. Kena ingat, lemon ni sangat berasid. Kalau ambil terlalu banyak, ia boleh hakis lapisan gigi kita dan boleh buat perut rasa tak selesa. Jadi, gunalah secara bijak ya, bersederhana saja. Jadi, itulah dia kisahnya. Daripada jadi benteng kesihatan, sampailah jadi hero satu rumah. Sebiji lemon yang kita mungkin pandang enteng je selama ni, rupa-rupanya satu kuasa besar serbaguna yang tersembunyi.
Lepas ni kalau nampak lemon kat dapur, mesti anda akan pandang dia dengan cara yang berbeza kan? Kita dah nampak betapa hebatnya kuasa semula jadi yang ada dalam sebiji buah je. Sekarang, giliran anda pula. Ada tak apa-apa lagi petua atau kegunaan lemon yang anda tahu yang mungkin kami terlepas pandang? Cuba kongsikan sikit. Mana tahu boleh jadi manfaat untuk semua. Sampai kita jumpa lagi, jangan berhenti meneroka.